Khusyuk. Macamnya tu dulu yang tak pernah main. Jangan main. Kalau orang yang tak berubah, kalau orang yang bertaubat, power dia lebih daripada yang kita berbuat. Nah, bukan nama orang pun. Yang kita baca ini, dia dengar. Dia terkejut pula, Ustaz panggil aku. Tak, dia tulis ni kita baca. Nah, kalau mereka datang ziarahinya, maka dia akan merasakan bahawa dirinya dihormati. Ya Allah, aku tak peduli mereka mai. Assalamualaikum. Panggil bini dah. Dia tengok saya, siapa mai? Apa? Dia suruh kan? Ya Allah, siapa mereka mai? Mai jangan sakit. Kan? Jadi dia malu pasal dia tak pernah mai masjid surau. Okay, masjid surau mai. Ya Allah, contoh aku nak jumpa orang. Abang nak jumpa orang mana? Biarlah, tak boleh. Tapi yang kan tak payah duk sembang mak duk kan. Tahu tak, tapi yang sakit, orang